Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Selamat awal pagi ya. Okey, kali ni saya akan buat video dalam bahasa Malaysia supaya tidak tertumpu kepada warga Sarawak sajalah, sebab video-video sebelum ni mungkin orang Semenanjung tak apa faham. Saya pun tak letak caption subtitle bawahan. Okey, sekarang ni jam menunjukkan pukul 1.16 pagi. Kita pada hari ni akan buat satu lagi ride ekspedisi. Kali ni kita akan bergerak daripada Sibu menuju ke Kota Kinabalu dan seterusnya, destinasi seterusnya pergi ke Kota Belud untuk sampai ke Nahandang Campsite. Nahandang Campsite ni dekat Kota Belud lah. Kota Belud. Kota Belud ni di antara KK nak ke Kundasang, ada simpang belok ke kiri, ada maksudnya Kota Belud ni pertengahan di antara KK dan Kundasang. Jadi sekarang ni kita berada di Sibu. Kita akan berangkat lebih kurang dalam pukul 1.30 nanti menuju ke Selangau dahulu. Menuju ke Selangau, kemudian seterusnya ke Bintulu dan seterusnya ke Miri. Kemudian kita akan memasuki Brunei dan kemudiannya kita akan keluar daripada Brunei dan terus memasuki bahagian Lawas, and then kita akan masuk ke sempadan negeri Sabah dan Sarawak, border Sabah dan Sarawak, dan kemudiannya kita akan melalui Sipitang, Viewfort, Papar, KK, dan kemudiannya kita akan menuju ke Kota Belud. Jadi perjalanan pada hari ini mungkin akan memakan masa selama lebih kurang dalam 16 jam lah. 16 jam termasuk dengan masa berhenti kita rehat lah. Jadi kita berangkat pada pukul 1.30 ni. Kita akan dijangka sampai ke Nahandang dalam jangkaan dalam pukul 5 petang. 5 petang ataupun 5.30 petang lah. Tengok keadaan lah. Sebab sekarang pun keadaan pun sejuk. Mungkin akan hujan lah. Akan hujan. Okey, bersama kita pada hari ni geng-geng biasa kita, iaitu sahabat tim kita, sahabat setia tim kita yang selalu buat ride pergi jauh-jauh lah, pergi jauh-jauh. Ijan nama dia. Okey, kali ini kita akan pakai satu motor QJ motor dan dua Modenas Elegant. Boleh tengoklah Modenas Elegant. ME 250 warna biru, QJ putih 350 ni 350, dan ni benda motor yang sama juga, ME 250 warna biru lah. Kali ni kita cubalah untuk membuat pergerakan dengan kelajuan lebih tinggi sikit. Kali yang sebelum-sebelum ni kita lebih kurang dalam 110, 120. Jadi sekarang ni nanti kita akan buat pergerakan dengan kelajuan lebih kurang dalam average 130, 135 lah. Kita nak tengok masa kita. Sebelum ni kita telah cubalah. Ini untuk maklumat semua, ini adalah ride kita yang ke-6 rasanya. Ride kita yang ke-6 daripada Sibu direct pergi ke KK lah. Sebelum-sebelum ni semua tak buat video, kecuali video kita saya ride dengan kawan saya tu hari, Zaik, daripada Sibu ke Labuan. Itu video pertama kita menuju ke arah Sabah lah. Dan ini adalah video penuh nanti. Video penuh kita ke Sabah bertiga. Sebelum ni ke Sabah menuju ke Labuan berdua. Sekarang ni motor trio lah, bertiga. Jadi lepas ni nanti mana-mana kita berhenti, kita akan buat laporan lah. Dan video ni nanti saya akan cuba susun atur dia sehingga kita sampai ke campsite kita pada sebelah petang nanti. Sekarang ni pukul 1.30 pagi. Petang nanti pukul 5 petang nanti dijangka sampai ke Kota Belud, iaitu Nahandang Campsite lah. Okey, apa-apa nanti kita berjumpa lagi. Steady and go.
Baik, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Sekarang ni kita telah sampai di Selangau. Ni adalah tempat rehat lah, tempat rehat dia. Okay, tempat rehat dia. Kira macam R&R lah. R&R macam ke Semenanjung lah. Inilah R&R kami di Sarawak. Kalau viewer Semenanjung nak tengok R&R dekat Sarawak ni macam ni. Lebih kurang macam ni lah R&R dekat Sarawak. Boleh pusing highway, tengok highway. Macam ni lah R&R di Sarawak. Jadi sekarang ni kita telah sampai di Selangau, iaitu satu pekan. Lebih kurang jarak dia 72 km daripada Bandar Sibu lah. Sekarang ni setakat ni motor semua okey. Tadi kabus tebal. Jadi pergerakan kita terhad lah. Jadi kelajuan pun terjejas sikit lah. Lebih kurang dalam 128, 130, 135 lah. Dan ada satu kawan dekat depan, Baizer dia tu naik. Itu yang mengganggu lagi lah. Dengan keadaan jalan basah juga sebab kabus, embun ke apa ke. Jadi drop, kelajuan drop. Jadi lebih kurang 128 jam tu lah, 130, 128. Target tadi nak main dalam rate 135, 140. Ada cecah tu 40 jugalah, 124. Okey, sekarang ni kita beristirahat, kita minum air panas dulu, kopi panas dulu, sejuk sangat. Jam pun telah menunjukkan pukul 2.12 minit. Kami siap tiba dekat sini dia lebih kurang dalam pukul 2 cun lah. Ambil masa dalam setengah jam daripada Sibu lah. Dan lebih kurang setengah jam daripada Sibu. Jadi lepas ni kita rehat sekejap. Dan kemudian kita akan meneruskan perjalanan kita menuju ke Bintulu. Dan kita akan isi minyak di stesen minyak kat Bintulu sana lah. Apa-apa kita berjumpa lagi. Okay, steady and go. Ciao. Kalau bukan yang Mr. Gonzalez, thank you for coming. Why are you gay? You are gay, not me. Why are you gay? Why are you gay? No, you are gay. Mr. Gonzalez, I'm talking to you. Why are you gay? Udah kita dok merapu tonggek sia. Tu aku nak interview sikit tu. Okey, ini sahabat saya. Kita bertemu beli santai-santai. Hari ni kita tengah minum kopi panas. Dan tengok makhluk satu ni, spesies ni. Dia satu orang saja minum 4 gelas. Sakat. 4 gelas kopi. Tu ada sakat. Melalui apa nama ni? Macam ni orang cakap lah. Kajian kami. Bukan. Apa nama tu? Declaration. Nya declare. Pengakuan. Lalu dia pengakuan dia kami sekarang ni ride bertiga. 1, 2 dan 3. Dia sebelum tu dia ride asalnya order ada 2 aja. Asal order 2. Kali tu dia ngabak gengnya lebih lagi. Tambahnya lagi 2 orang. Ada 3 sakat. Sebelum tu dia order 2. Kini tu diajaknya lagi 2 orang. Ada 3 sakat rimak ni. Celaka betul-betul lah. Dah soal video aku ni. Okay, Yan. Apa pengalaman tu adalah ride ke apa ke Sabah? Untuk ride bagi aku sebab kita orang dah ke-6, so aku sempat ke apa? Sini kita orang yang Pas ke-5 kau. Kita ke-6 kita 2 area. Labuan. Ke Labuan. Labuan. Ke Labuan pusing dengan, jadi kita 2 yang dah ke-6 untuk ride motor dan aku adalah yang ke-5. Okey. Untuk makluman kita orang, viewer, tu adalah ride pertama kami bermula video ke Sabah bertiga. Yang video pertama ya berdua ke Labuan. Yang tu dah yang pertama lah. Seterusnya yang kita ke Indon. Ke Indon ya 3 gig video ke Indon, tapi itu adalah video kita bertiga pertama ke Sabah serentak lah. Right. Jadi kita cubalah buat video tu dengan penceritaannya perjalanan kita daripada Sibu dari ke Kota Belud lah. Kota Belud tu selepas KK. Sebelum Kundasang. Jadi kita akan bercamping. Tengok motor, nampak macam bukan bercamping sih, sebab semua kemah dalam seat semua. Itulah kelebihan skuter. Jadi kita macam lebih kurang macam lari di rumah lah tu. Cik nampak barang, lari di rumah pun saya nampak barang. Bini weh. Untuk makluman tu orang lah, yang tu udah berbini. Yang tu pun udah berbini. Tu tengah cari yang bini. Yang tu statusnya kami susah nak padah tu. Tengah nak cari bini. Jadi oleh kerana video tu mungkin akan dilihat oleh orang tertentu lah. Jadi kami nak promote sikit kawan kami tu lah.
Untuk kawan kami tu Jual bujang. murah je, jual murah je. Lagi bujang. Untuk jual murah, jual murah. Bujang. Umurnya tahun tu 28. Jadinya kini tu memang desperate lah kini tu. Memang desperate lah. Jadi siapa-siapa kita nak berkenalan ya, boleh boleh komen debah lah, boleh komen debah. Kalau kami beri nombor handphonenya. Laki jangan. Bukan. Laki jangan si padanya si. Nya sikit je. Nya si suka laki. Tapi nya suka wanita yang berloceng. Wanita yang berloceng. Wanita berloceng. So kawan ni yang tengah ngatur Pfizer, tunai tadi. Dia menjejaskan kelajuannya padanya. Tu si dapat digunci rapat kah? Nya makin skru kah si? Okey, santai. Kita akan sambung ya. Ready? Ready and go. Ciao. Okay guys, senaman tengah malam untuk mengelakkan ngantuk. 3, 2, 1. Harapan setinggi gunung ini telah menjadi debu. Sepi saja aku ingat lagu ni. Semangat tu. Sepi saja. Okay guys, berjumpa kembali. Kini tu sekarang ni kita dah sampai Bintulu. Sampai Bintulu lebih kurang jam pukul 4.10 minit tadi lah, 4.10 minit tadi. Kita terus isi minyak dulu. Lepas tu pergi toilet kejap semua. And then lepas ni kita akan bergerak terus menuju ke Miri lah. Destinasi kita terakhir di Sarawak sebelum Brunei. Okay. Jadi sekarang ni motor dah isi minyak semua dah. Dan lepas ni nanti kita terus pecut pergi ke
bergerak terus pergi ke Miri lah. Kita akan dijangka sampai di Miri lebih kurang jam 7. Kalau ikut jam sana ni 4.30, 4.28. Kita dijangka sampai ke di Miri pukul 7 lah, 7 ataupun 7.30 macam tu lah. Tapi target dalam pukul 7 lah, sebab kalau ikut daripada jalan Pembonio ni, daripada Bintulu ke Miri lebih kurang 2.5 jam. Mungkin kita akan cuba mengekalkan momentum kelajuan kita 130, average 130 lah average kita. Nanti dah sampai Miri kita akan update semula. Okay, ciao, steady and go. Hello guys, bertemu semula guys. Kini tu sekarang ni kita berada dekat Batu Niah.
1 pekan di antara sebelum nak sampai Miri lah. Sebelum nak sampai Miri, kita akan sampai dulu dekat Batu Niah lah. Pekan kecil. Jadi kita dah sampai ke sini lebih kurang dalam pukul 6 pagi tadi lah. 6 pagi tadi kita nak sarapan dulu. Perut kosong, sejuk betul. Cadangan awal planning ke di awal nak sarapan kat Miri. Tapi dalam perjalanan ni banyak rehat, banyak pergi kencing, berhenti pergi jalan, merokok, perut lapar, sejuk, semua ada. Jadi kita buat keputusan untuk sarapan pagi dekat Batu Niah lah. Jadi lepas ni nanti kita akan terus perjalanan pergi ke Miri. Dari sini nak pergi Miri lebih kurang dalam 40 minit lagi lah, 40 minit macam tu. Lepas tu sampai Miri, kita terus refill balik minyak, petrol dekat sel terakhir dekat Miri nanti kita akan buat laporan dekat dari sana lah. Lepas tu kita akan terus masuk ke border, masuk Brunei. Berhenti hanya isi minyak je. Berhenti isi minyak sahaja. Kawan saya pun nak bagi lapor juga ni, kawan saya yang merakam ni. Ini dia. Okey, hanya kelakar Melaya, aku kelakar Sarawak je lah. Okey, lain rasa ride dulu dah tua. Sudah laki kami. Nya padangan tadi lain rasa kini tu. Nya ride nya badan rasa ni ya. Tapi kita pun mental saya dah koyak. Saya dah lemah, cuma mungkin faktor usia. Mbak ride awal pagi lagi. Sebelum tu ride pagi no problem, non stop, berhenti tepi jalan kemeh. Lepas ya, berhenti isi minyak, berhenti makan, ya je. Saya dah pun berhenti, malah berhenti. Jadi mungkin faktor usia juga lah. So sebelum tu malam-malam bak RZ pecut saya ada masalah. Kena tu bak skuter slow pun mata kurang. Itu tandanya kita sudah tua, bos. Makin tua kita, bos. Lah. Jadi sidahal, yang penting kita akan shoot direct ke lokasi yang kita mau, dan kita akan camping di sini. Apa-apa kelak Syafiq akan lapor lah dari semasa ke semasa. Kita akan buat video untuk tontonan dan perkongsian perjalanan kami orang. Alright, see you again. Oh, ayah. Hello guys, selamat bertemu kembali guys. Sekarang ni kita sudah sampai Miri.
Kita sampai Miri lebih kurang dalam pukul apa? Ai. Pukul 8.30. 8.30, lebih kurang dalam pukul 8.15 lah. 8.15 kami dah sampai Miri, baru sampai Miri ni. Ini Shell yang paling hujung kalau dah masuk border Sungai Tujuh. Kebanyakan pengguna akan isi minyak di sini sebelum masuk ke border Sungai Tujuh lah, sebelum masuk ke Brunei. Alright. Jadi sekarang ni 8.30 dah jam sekarang ni. Kita dah selesai isi minyak semua tadi refill. Dan lepas ni kita terus masuk ke border. Jadi dijangka kalau kita masuk border jam ni, lebih kurang kita akan berada dalam Brunei dalam tempoh 3 jam lah. Baru kita akan keluar balik ke Brunei. Kita keluar daripada border Labu lah kat Brunei sana untuk masuk ke Lawas. Lawas tu kembali ke Sarawak lah. Untuk Semenanjung, untuk viewer Semenanjung, kalau tak tahu ni untuk maklumat lah, Brunei ni dia dalam Sarawak. Ni Sarawak, ini Sarawak. Brunei dalam tu. Masuk Brunei, keluar lagi Sarawak. Lepas tu barulah kita masuk ke sempadan negeri Sabah. Jadi sekarang ni semua motor okey, tak ada masalah. Yang bermasalah badan je masalah. Letih, dah tua, kaki pun macam Daud. Allahu Akbar. Tak apalah, oleh kerana kita rider sejati dan kita rider gila, yang benda yang jarang orang buat kita buat. Jadi sekarang ni kena adab lah, sendiri yang buat kan. Jadi nanti saya akan cuba ambil footage untuk pergerakan masuk border lah. Pergerakan masuk border, maksudnya on board lah, on board, video on board. Pergerakan masuk border dari kita Sarawak sini, masuk, lepas tu masuk border Brunei dan keluar daripada border Brunei. Untuk siapa-siapa yang teringin lah nak tengok macam mana rupa border Brunei lah. Alright, nanti kita akan bersua kembali. Steady and go. Ciao. Pada anda, inilah dia border immigration Sungai Tujuh ya. Okey, mulakan. So, okey, immigration Sungai Tujuh. Pemeriksaan kita. Okey, ini bahagian Sarawak. Okey, ini border immigration kita bahagian Sarawak, sebelah Sarawak. Kita akan masuk. Di sini lihat. Okey, motosikal tak perlu berbaris. Motosikal boleh terus potong. Motosikal terus boleh potong, tak perlu berbaris motosikal ya. Jadi kita kena ikut laluan yang disediakan. Ya. Jadi sebelum itu pasport kena sediakan dululah. Jadi untuk memasuki Brunei ni kita ada dua benda yang kita perlu lakukan, iaitu kita daftar untuk e-arrival, itu untuk badan kita lah. Dan yang kedua adalah EES, ini untuk kenderaan kita daftar. Kalau motosikal kita tak perlu bayar EES tu, kalau kenderaan kita perlu bayar lah. Jadi ini adalah untuk kita tak perlu turun di motor, kita scan saja. Kita scan saja. Ni pasport kita dan ini dia EES. Scan guna ini EES ini.
Alright. Jadi kita kena patut lah. Jadi tak perlu turun daripada motor, berbaris macam ni saja. Mudah. Tapi kalau kenaan panjang, itu kita kena turun daripada motor lah, kita simpan motor tepi dan kemudian kita jalan kaki pergi kaunter ni. Ini kaunter ni. Ni kaunter ni. Sekarang ni kita masih dekat Immigration Sarawak. Immigration Sarawak. Belum lagi memasuki border Immigration Brunei. Lepas selesai daripada Immigration Sarawak ni, baru kita akan masuk Immigration pihak Brunei. Alright. Jadi hari ni hari Jumaat, tak banyak kereta. Jadi untuk sekejap je. Alright. Sekejap je. Untuk dekat Immigration Sarawak ni, untuk ES ni, ini tak perlu. Ini ES ni hanya kita perlukan untuk kita memasuki Immigration Brunei saja. Untuk dekat Sarawak, kita cuma perlukan pasport saja untuk cop pasport. Okey. Jadi kita akan memasuki Immigration Brunei. Kita dah masuk ke kawasan Immigration ya, Immigration Brunei. Inilah keadaan dia. Slow. Right, jalan. Masuk. Ya. Ini Immigration di sebelah pihak Brunei. Immigration Brunei. Immigration dan custom dia sekali sini. Immigration dan custom dia sekali kat sini. Dia punya kaunter ada 4, tapi biasanya buka 3 je lah. Tapi hari ni kereta tak banyak, dia buka 1 sahaja. Jadi kalau lagi setakat panjang macam ni, kita ikut dia belakang kereta. Kalau dia panjang sangat, kita boleh potong. Lepas tu kita simpan motor tepi tu. Simpan motor tepi sana. Ataupun parking tepi divider tu, jalan kaki pergi kaunter untuk chop dan scan EES. Alright. Kalau tak panjang, kita batul lah. Sebab kalau ikut aturan dia, tak ada pun aturan mengatakan yang motosikal boleh overtake. Tapi kita ikut budaya saja. Amalan diamalkan sebelum ini, dan mereka pun tak cakap pun motor pun kena berbaris juga. Jadi itu yang berlaku sekarang ini. Kalau panjang barisan kereta, motosikal terus ke depan dan letak di tepi. Jalan kaki pergi kaunter. Jadi kalau pakai motosikal tak perlu berbaris lah. Itu yang mudahnya pakai motor. Alright, tengok. Tengok scan, tengok. Guna handphone boleh. Macam saya dah print siap-siap. Macam ni, mudahlah, tak perlu keluarkan handphone, scan ni saja. Dapat lihat dah. Serahkan pasport, lepas tu scan. Alright. Okay, thank you. Okay, selesai. Okay, ini dokumen ni kena simpan betul-betul lah. Pergi dan balik. So kita ni masuk Brunei, lepas tu kita akan keluar lagi. Bila keluar lagi, kita akan scan satu kali lagi, cop pasport, bukan cop pasport lah, scan pasport, dan kemudian kita akan scan lagi EES tadi tu. Jadi kena simpan betul-betul. Alright. Okey, kita akan teruskan perjalanan kita keluar. Selesai di Immigration Brunei dan kita akan memasuki highway. Tapi sebelum kita memasuki highway, kita akan masuk jalan kecil dulu sebelum kita masuk ke highway lah.
Okay guys, kita berhenti rehat sekejap guys. Kita saat ni berada di pertengahan lah, di pertengahan laluan perjalanan kita dari border Brunei tadi, Sungai Tujuh. Kita menghala ke Jambatan Temburong lah, Jambatan Temburong. Okey, saat ni kita berhenti rehat dulu di bawah flyover ni. Kalau highway Brunei ni, macam saya cakap tadi, tak ada tempat berehat yang proper lah. Ini pun tak pasti sama ada boleh ke tidak berehat kat sini. Kawan saya belakang layan je lah. Okey, kita berehat sebentar. Dapat tengok pemandangan ni lah highway Brunei ya. Okey, kita masih ada lebih kurang 1 jam lebih lagi. 1 jam lebih lagi kita akan keluar daripada Brunei lah. Kita akan melalui Jambatan Temburong. Jambatan Temburong. Dapat tengok ke sana jarak kita. Ni saya pun dah cakap ni. Saya bagi kawan saya cakap lah. Saya rehat dulu. Sedikit informasi bagi pemula-pemula yang hendak melalui Brunei untuk ke KK. Jangan kurang hidrasi. Buang sampah jangan. Banyakkan air. Tengok contoh. Penting. Kurang air, anda baring di atas jalan raya Brunei, tiada rakyat orang mau tolong kau di sini. Temuan manis. Kurangkan minuman manis. Banyakkan air kosong. Sekian, wassalamualaikum. Mikrofon bak sini dulu. Okay guys, nanti kita akan sambung balik dalam perjalanan lah. Nanti saya akan tunjuk. Kita exit highway dulu. Highway ni tak ada apa lah, macam ni je lah highway ni. Kita exit highway dulu. Nanti lepas tu nanti exit highway, kita akan masuk sedikit dia punya pinggiran bandar lah. Pinggir bandar dia. Nampak dah sikit keadaan Brunei, tapi bukan bandar yang utama dia dalam tu. Jadi nanti saya akan buat rakaman melalui situlah. Kita exit nanti. Laluan tu kita akan terus menuju ke Jambatan Temburong, jambatan yang terpanjang di Asia Tenggara. Lebih kurang 27 km. Jambatan tu dia melintasi Muara. Kalau kita tengok pun macam laut pun ada jugalah, tapi dia sebenarnya Muara sebenarnya. Jadi kita akan sambung kembali lah. Kita nak rehat dulu. Okay, ciao. Roger and up. Ciao.
Sarawak sudah. Okey. Kejut aku. Bunyi belakang dia. Ada. Masih. Okay guys, kita sudah chop keluar daripada Brunei. Jadi kita akan memasuki border immigration Sarawak lagi di bahagian lawas di bahagian lawas. Ini namanya Mengkalap, ISU QS Mengkalap, border Mengkalap. Okey, selesai kita pasport di immigration Sarawak. Sebelah bahagian lawas ni. Itu dia, selamat datang ke Lawas. Sekarang kita menuju ke bandar dia, dan kemudian kita terus menuju ke Sindumin, iaitu sepadan Sabah dan Sarawak. Alright. Hello guys, kita bertemu balik pula guys. Okay, sekarang ni kami orang dah sampai Lawas. Dah sampai Lawas dan dah sampai ke tahap cukup letih. Tenaga pun dah tinggal berapa persen lagi. Tapi KK masih jauh. KK masih jauh. Kita baru sampai Lawas guys. Lepas ni nanti kita akan menuju Mahala ke border Merapok. Border Merapok iaitu sempadan Sabah dan Sarawak lah. Lebih kurang 1 jam. Lebih kurang setengah jam dari sinilah, daripada Lawas ni. Kita akan melalui feri. Untuk ambil shortcut lah, kita pakai feri. Dan kita akan melalui border, and then kemudian kita pergi ke Sipitang. Kita lalu Sipitang. Lepas lalu Sipitang, kita akan lalu Beaufort. Lepas kita lalu Beaufort, kita akan lalu Papar, dan kemudian baru sampai ke KK. Lepas KK, kita akan terus bergerak ke Kota Belut, iaitu Nahandang campsite lah. Masih jauh guys, masih jauh. Setakat ni motor tak ada masalah lah. Motor tak ada masalah semua. Yang bermasalah sekarang ni badan sendiri. Badan sendiri yang bermasalah. Kami dah selesai makan. Dah selesai makan. Dan nak rehat dulu. Lain guys, tak sama dengan waktu-waktu muda dahulu. Ni dah tua-tua ni, ya Allah. Kaki lenguh. Rasa apa ni, temuan. Kalau Melayu Sarawak cakap temuan, macam mana cakap ni? Mual lah. Jadi lepas ni kita akan update semula lah. Kita update semula bila kita berhenti dekat mungkin rasanya kita akan direct terus nanti. Kami orang dah makan dah. Jadi kita akan terus bergerak ke KK lah. Kalau berhenti pun kita akan berehat tepi-tepi jalan lah untuk rokok ke apa kan. Kalau tengok keadaan cuaca sekarang ni pun nak hujan lah sekarang ni.
nak hujan lah. Tapi kadang-kadang bila dah panas-panas macam ni memang nak harapkan hujan juga. Kadang-kadang lah kalau dah panas sangat macam ni memang nak harapkan hujan. Tapi dah hujan nanti nak harap panas balik. Biasanya kami ride. Kita ride guys, kita berangkat daripada Sibu pagi tadi guys. Pukul 1 lah, kira pukul 1 sebab kita lagi atur intercom tadi, kita lagi connect intercom bermasalah. Kita bergerak daripada rumah tempat kita berat tadi tu, kita berangkat dalam pukul 1.30. 1.30, sekarang ni dah pukul 12.55. Lebih kurang ada 45 minit, 35 minit lagi nak menjadikan kami ride 12 jam dah. 12 jam. Jadi kami menjangkakan lah kita akan sampai ke Nahandang dalam lebih kurang pukul 7 malam nanti. 7 malam ataupun mungkin akhir sikit lah 8 malam. So condition badan ni tak apa sesuai badan ni, memang terlalu letih. Alright, okay guys, jadi kita akan sambung lagi lah, kita update semula. Okay, thank you. Saya Diego, ciao.
Hello guys, Assalamualaikum guys. Okay guys, akhirnya kita sampai juga ke destinasi kita dalam jam 7.30, 7.30 lah, 7.30. Dalam 7.30 macam tu lah kita sampai. Perjalanan mengambil masa lebih kurang, berangkat daripada Sibu tadi 1.30 pagi, 1.30 tengah hari dah 12 jam, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, tambah 6 jam lagi. Maksudnya perjalanan kita 18 jam. Kita baru sampai. Inilah tempat yang handang, tempat kami bermalam malam ini dan tempat kami berkemping malam ni. Motor alhamdulillah selamat, cuaca pun dalam perjalanan pun terbaik, tak ada hujan. Panas, memang panas lah, tapi tak ada hujan. Jadi lepas ni nanti kami akan set up kami punya kemah di sana dan kita akan buat panggang-panggang dulu, dan lepas ni nanti waktu manggang kita akan bersuah kembali. Okey. Jadi perjalanan kami hari ini alhamdulillah jujur selamat semualah. Selamat sampai daripada Sibu bergerak ke KK, kemudian terus ke Kota Belud. Jadi jarak tempuh kami hari ini adalah sebanyak berapa kejap 931 km kesemuanya daripada Sibu sehingga handang sini, Kota Belud sini. Alright, nanti kita akan bersuara kembali. Kami nak set up kemah dulu dan alhamdulillah kami bertiga berjaya sampai. Jadi ini rekod pertama kami daripada Sibu terus ke Kota Belud, dan rekod pertama kami naik ride motor Kundasang malam. Milik Senawan oi. Milik Senawan. Okey, nanti kita bersuara lagi. Okey, thank you. Ciao. Roger and ciao. Okey, Assalamualaikum guys. Kami sekarang ni berada di Nahandang campsite. Tempat yang kami nak tuju lah hari tadi. Jadi hari ni kita ride daripada pukul 1.30 pagi tadi dari Sibu Sarawak. Sekarang ni kita dah sampai dekat Sabah, Kota Belud Sabah. Jadi panggang-panggang tadi dah buat juga. Lepas ni nanti kita pergi makan lagi. Mandi sungai pun kita dah buat juga. Dan sekarang ni kita nak main snooker ataupun pool ataupun kita jolok biji setan. Okey. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masuk. Alright. Kita bersuara kembali. Okay. Thank you. Roger and out.